Setiap ketenangan ini bukan sekadar pemandangan, tetapi tanda kebesaran Allah yang Maha Mencipta. Ikan tak dapat, udang tak dapat. Nampak dia ambil tengok. Tu. Nampak dia ambil tu. Tu. Nampak dia ambil. Ni lagi. Oh, macam dengan ni. Sikit lagi. Dan ni otak ni. Okey, selepas berdiskusi perbincangan tu, masih tak berjaya. Tak dia yang sudah. Larang ni. Putih. Dan ni otak ni. Kita bagi yang besar ni pula. Oh, lemuk. Oh, dia ambil. Berjaya juga. Okey. Dia tak kumpau. Tak kumpau di darat maupun di sungai. Berjaya juga memberi ikan makan. Bukan ikan tapi monyet. Dalam kesibukan kita bekerja, janganlah kita lupa untuk berhenti sekejap dan menikmati alam ciptaan Allah. Ya bedu, tak payah menang. Closing untuk hari ni. Tak ada apa. Adalah 2 ekor. Tapi hari ni ada master lain pula datang. Dengan anak dia tengah repair boat. Korang tengok. Dia nak buat boat dah. So next trip master ni akan turun untuk gasak lagi. Setakat ni tak pernah gumpau lagi trip dah. Okey. Macam biasa Encik Asmawi kita kumpau hari ni, kumpau tak? Satu ke, 2 ke 3? Lesen je lah. Ada lesen je lah. Okay gang. So yang mana belum like, follow dan subscribe, boleh buat impian lah. Subscribe tu free Okay, kita jumpa untuk trip yang akan datang. Hancur. Tak kisah banyak mana pun hasil kita hari ini, yang paling penting hati kita kembali tenang menatap alam ciptaan Allah.